tenang tu part of untuk menjadi seorang studio director yang baik tak? Baru kita boleh ambil keputusan yang dalam critical condition. Satu konten, take reader Q, take B Q. Masa darjah 4 kat situ, Is akan letak surat khabar and Is akan baca macam prompter. POV, Stand by for Night, Kedapati Langkawi, take A Q. Orang fikir penyampai berita ni kena cantik, kena pandai baca. Jadi penyampai berita tu mudah ya ke? Kita kena ada juga general knowledge, orang kata pengetahuan am. Kita kena faham story yang kita baca. Yang penting kerjasama antara SA dan SD. Ni, Memang kami tak ikut sepatah-sepatah yang pembaca berita yang cakap. Rasa besar lah. Kami panggil sebagai visual language. Ni kereta, soalan. ini orang. Mahkamah Petaling Jaya. Dan Kalebah? Kalebah okey. Ini gambaran cuaca macam mana? Dalam konten POV ni, Bahari rumusan ni kita kena edit lah. Menerima hujan yang agak sederhana. Okey, lebih okey. Ikutlah dia punya skrip dia. Agung kat mana, Agung buat apa. malu-malu. Malu lah. Malu-malu. Nervous lah. Tunggu saya lagi, Mat. Tiba-tiba kena buat konten macam ni kan.